nak sampaikan ni? Hang tak tahu ke? Hana tu teruk kena bully dengan keluarga Armin ni. Armin, Datin Zaliha tu, mak si Armin ni, dia tu keng kutukak juga. Dia tahulah sebab ni. Si Zaliha tu pula memang benci sangat dengan Hana. Jap. Entah-entah yang kes Hana kena serang dengan asid tu ada kena mengena dengan dia orang tak? Mungkin bahaya si Armin ni. Aku takut nanti apa-apa jadi pula dekat anak hang tu. Ni. Wah, dah boleh agak dah benda ni. Mesti ada yang nak kenakan Hana tu. Kan? Tapi itulah. Sudah hanya Azrin juga yang disalahkan. Ni, aku takut hidup Raika ni terancam. Lebih baik hang balik dekat Hana. Lagipun kan Kak Ju tengok kesian Hana tu uruskan seorang-seorang je Raika. Itulah tu. Rasanya lebih selamat kalau bawa Raika tu balik rumah dulu kan.